Semua berkat dan nikmat yang kita rasai adalah semata-mata dengan kedatangannya seorang Rasul, iaitu Nabi besar Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam sebagai Nabi pembawa syariat yang paling sempurna. Beliau telah menubuatkan bahawa setelah kepergian beliau, setelah kewafatan beliau akan ada khilafat ala minhaji nubuat, iaitu akan khilafat berdasarkan nubuatan, iaitu akan ada khalifah-khalifah yang akan meneruskan pekerjaan beliau untuk menyebarkan tauhid, untuk menyebarkan Islam ke seluruh dunia sehingga ke akhir zaman. Dengan izin Allah, di tengah-tengah kamu dijadikan kenabian sehingga Allah kehendaki menjadikannya. Kemudian Allah Ta'ala akan mengangkatnya. Kemudian dijadikan khilafat berdasarkan kenabian sehingga Allah kehendaki menjadikannya. Kemudian Allah Ta'ala akan mengangkatnya. Kemudian dijadikan raja-raja yang adil sehingga Allah kehendaki menjadikannya. Kemudian Allah Ta'ala akan mengangkatnya. Kemudian dijadikan raja-raja yang zalim sehingga Allah kehendaki menjadikannya. Kemudian Allah Ta'ala akan mengangkatnya. Kemudian dijadikan khilafat berdasarkan kenabian. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam berdiam. Mengenai hadis ini, kita lihat di mana hadis ini kepada raja-raja yang zalim ini tidak digunakan perkataan khalifah. Kenapa dia tidak gunakan perkataan khalifah kepada raja-raja ini? Kerana khalifah adalah bayangan Rasul. Kerana khalifah akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Rasul itu lakukan. Dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti yang Rasul lakukan. Sebagaimana Rasul itu akan menyebarkan tauhid di muka bumi ini, itu juga yang akan dilakukan oleh khalifah untuk menyebarkan tauhid di muka bumi ini. Sebagaimana Rasul itu akan memberi tarbiyat, pelajaran kepada anggotanya, kepada jemaatnya, kepada umatnya dari segi ibadat. Begitu juga khalifah akan menasihati jemaatnya cara yang mana peribadatan yang sempurna kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila khalifah itu dilantik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan sangat bijaksana dalam membuat sesuatu masalah, membuat satu keputusan, dan dia akan berlaku adil dan insaf dalam menyelesaikan sesuatu masalah. Dan beliau akan mendoakan jemaatnya. Khalifah itu akan bergembira atas kejayaan yang dimiliki oleh jemaatnya. Dan khalifah juga boleh bersedih apabila mendapati bahawa jemaatnya runtuh dalam akhlaknya,